Mari kita betulkan penutup itu. Tuan Nenek, Cincin! jangan sentuh saya. Saya sudah selesai. Saya mau jeli berperisa Coca-Cola. Boleh buat tak? Ia sangat mudah. Jom kita masak. Selamat tinggal. Saya perlukan Coke. Oh, Terima kasih. mula-mula singkirkan. Ya, sangat bagus. Bagus. Wah, hebat. Aduh, ia datang. Tidak, Mark. Saya minta maaf. Maafkan Kawan-kawan. Oh, maafkan saya. Saya terlanjur berlebih-lebihan. Sekarang kita perlu masukkan manisan jururawat ke dalam botol. Tinggal untuk tuangkan sirap jagung manis. Seperti yang Emily mahukan. Dia Sialan. pasti akan suka. Kita sudah mulai. Baru saja bermula. Tidak. Saya tak perlukan itu. Adakah saya berhati-hati? Alamak, maafkan saya. Menutup botol dan mencampurkan semuanya. Itulah Menggaul keadaannya. dengan teliti. Yuhu! Hasilnya bagus. Emily akan menyukainya. Tidak, saya melekat pada botol. Ayu, saya jatuh, tetapi saya baik-baik saja. Terima kasih. Saya mahu sebiji batu bata. Ia sudah bermula. Hebatnya. Oh, Joey ini ingin bermain nampak dengan pelik. Apa yang saya fikirkan? Saya akan buat jeli daripada madu. Tetapi saya tak ada. Saya tahu. Lebah-lebah saya menghasilkan banyak madu. Tak kisah beri saya sedikit. Dan itu rumah lebah. Hello, sayang-sayangku. Oh, berhenti terbang di atas kepala saya. Saya curi madu daripada kamu. Boleh? Cukup untuk saya. Selamat tinggal. Mungkin. Saya Apa kembali. maksud Nenek? Tetapi dengan madu? Oh, tidak. Ada banyak sekali. Ambil sedikit madu dengan spatula sekarang. Hebat. Terus masuk ke dalam botol. Oh, siapa yang menjerit itu? Ada apa ini? Oh, ups. Saya bawa lebah bersama saya, kawan. Tak apa. Awak, okey. Tidak. Ada air kencing tunggal. Saya sudah isi botol dengan... Sayang, kita boleh tutup dan hantar semuanya ke... Pembekuan. Biarkan ia beku dan sejuk. Tinggalkan Saya pasti mempunyai idea yang lebih baik. Saya akan ambil Coke, buat jelly daripadanya, tambah Coca-Cola, beberapa marmalad. Dan Sun Gold. Ini bukan saja akan menjadi lazat, tetapi juga sangat cantik. Sekarang, kita perlu campurkan semuanya. Campurkan. Menuangkan semuanya ke dalam botol Coca-Cola kosong. Terima kasih. Jeli emas yang begitu cantik. Saya dah kuangkan semuanya. Mengeluarkan corong. Itu hebat. Tidak, Mike. Ini teruk. Ya, sudah berakhir. Dan sekarang saya perlu membekukannya semua. Base Reverchesty Nitrogen is to bakery segala-galanya dengan the Saya beach hampir lupa mode. tentang perut saya. Sedikit sejuk. Kamu boleh cuba. Jack. Saya lapar. Saya hampir sahaja dapatkan Honey Jack. Tapi itu lebih baik. Hebat. Saya akan cuba jeli ini sekarang. Nampak begitu menyelerakan. Dan dalam botol bir. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Wah, sedapnya. Cemerlang. Dan salah satu ada di sini. Nampak ajaib. Adakah itu emas sebenar? Saya perlu mencubanya. Wah, rasanya seperti Coca-Cola. Itulah yang saya mahukan. Saya tidak peduli. Hebat. Ini adalah jeli dengan gula-gula nerds. Pasti sangat sedap. Selamat tinggal. Ia sungguh lazat. Saya akan telanti. Betul ke? Hey. Nenek, jangan menghalang. Sekarang pancake. Lihatlah jam yang cantik itu. Siapkan untuk saya, tolong. Saya akan
Jangan pandang dia. Ia sangat mudah. Saya akan tuangkan sedikit adunan berwarna ke dalam kuali. Saya mahu buat lempeng mini dalam bentuk beruang. Ia akan berwarna-warni, kecil dan... Nenek, jangan ganggu saya. Dia tak boleh sentuh itu. Satu idea terlintas di pikiran saya. Saya akan masak lempeng yang paling hebat. Emily dan saya berkongsi anjing bernama Chloe. Saya akan lukis lempeng berbentuk anjing kami. Ia akan jadi sangat mengagumkan. Cantik! Lukis kontur dengan adunan hitam dan isi semuanya dengan sedikit warna. Ini berkesan. Emily akan teruja apabila dia melihat pancake saya. Beberapa butiran. Wah, mari kita terbalikkan semuanya. Mati saja. Nenek, apa? Perlu memetik beberapa sayur dari kebun sayur saya. Beberapa lobak merah dan zucchini. Saya sudah pun di sini. Anda kehilangan saya ya. Sayur-sayuran segar terus dari kebun? Itu sahaja. Oh, bagusnya. Selamat tinggal. Segalanya. Pancake dengan lobak merah dan zucchini. Menambah sedikit tepung dan beberapa biji telur. Sedikit goof. Hanya. Sudah tentu. Ia perlu mencampurkan semuanya dengan bantuan pemukul. Kita hampir selesai. Adunan hijau. Letakkan dalam kuali. Terbalikkan. Mike, awak mahu mencuba? Menjijikkan. Adakah awak di sana? Letakkan semuanya di atas pinggan. Dan sedikit krim masam. Sangat sedap. Sedikit hijau di atas. Apa pendapat anda? Saya rasa kesian untuk yang kecil. Dah tak hanya untuk angkat lempeng mini dari kuali dan masukkan semuanya ke dalam pinggan. Oh, jam strawberry. Luar biasa. Menuangnya ke dalam telinga pinggan. Saya Emily, seorang ayo, chef kami elit. sudah bersedia. Le Bendik sudah siap. Terang dan menyelerakan. Oh, ia teruk. Biar saya ambil sahaja. Terima kasih. Terima kasih. Mereka nampak hebat. Mari coba satu. Sedapnya. Dan apa ini? Anjing kita Chloe. Dan lempeng ini sungguh sedap sekali. Mike, ini memang sedap. Baiklah. Pembunuh. Mari main lagi. Ambil ini. Kamu sakit kecil. Saya mahu burger kali ini. Boleh masakkan untuk saya? Hebat! Saya menunggu. Daging ini sangat menjijikkan. Saya tak mau menyentuhnya, tapi saya kena. Baiklah. 8. Bagus. Sekarang sudip. Lihat nenek. Saya hampir berjaya, tetapi ia kelihatan teruk. Ya, Tuan. Kau tahu tak? Saya sangat bersih. Buat burger manis untuk Emily, saya perlukan Nutella dan sudu. Sapu Nutella di atas roti. Ya, untuk isi inti, saya akan guna marshmallow. Sudah masanya untuk saya buat burger juga. Apa? Saya tunjukin kelas master. Itu hebat. Betul-betul sombong. Sekarang kita buat potongan daging. Gorengkannya. Saya agak letih. Jangan tidur. Kita perlu siapkan burger ini. Saya pasti. Boleh nampak? Saya sedang menggoreng marshmallow. Saya mau ia cair. Tambahkan sedikit marmalade dan voila. Ya Tuhan, Mike. Baguslah Emily ada saya. Seorang chef profesional yang akan memasak apa sahaja hidangan yang dia mahu. Oh, ini bacon. Sedikit sos tomato, sudah tentu. Daun salad. Dan kepingan daging di atas. Keju, tomato, bawang, dan bacon. Betul.
Saya akan ulang beberapa kali lagi. Ia akan menjadi sangat lazat. Siap. Wah, betapa besarnya burger ini. Baiklah, sudah tiba masanya untuk saya menghabiskan memasak burger saya. Mari kita pergi. Menambah sayur-sayuran, acar, saya buat sendiri, tomato, dan beberapa sos. Menutupnya dengan roti. Mari kita bandingkan burger sekarang. Yang awak punya masih lebih tinggi, tetapi yang saya punya lebih sedap. Mama, jangan risau. Semuanya di bawah kawalan. Saya cuma perlukan Untuk minuman. cairkan jeli. Emily, coba ya. Itu satu burger. Ia sangat besar. Saya perlu mencobanya. Ia tidak muat dalam mulut saya. Tetapi ia sangat lazat. Saya suka. Dan apa yang kita ada di sini? Burger besar juga. Ops, semuanya jatuh. Hei, beritahu dia untuk bergerak. Ayo, nampak pelik. Saya tak pernah makan apa-apa macam ini sebelum ini. Ia burger manis. Hebat. Saya suka idea ini. Baiklah, pemenangnya adalah Chef. Terima kasih, Emily.